Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, saya ingin mengucapkan namanya selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin kepada saya dan keluarga saya serta keseluruhan kepimpinan negara penuh bahagian Puchong, Departemen Puchong, dan menjadi harapan saya sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, khususnya di Parlimen Puchong ini, supaya kita mempertingkatkan azam. Dalam masa yang sama, saya juga ingin mengingatkan betapa pentingnya perpaduan. Jadi kalau kita lihat pun dulu sejarah Islam, bangkitnya Islam kerana perpaduan. Jadi tanpa perpaduan kita tidak boleh dapat melaksanakan negara ataupun negeri yang benar-benar yang boleh kita harapkan sebagai sebuah negara ataupun negeri yang maju. Aidilfitri ini tunjukkan bahawa kekuatan itu adalah kekuatan agama. Kerana kalau kita tidak mempunyai kekuatan kesatuan yang begitu kuat, tengoklah cabaran-cabaran sekarang. Agama itu terus terbela dengan tidak menghadapi banyak masalah dan cabaran di dalam negeri kita ini yang semua maklum apa yang sedang berlaku pada keadaan seperti itu. Sekarang ni lebuh raya pun dah sesak dah. Dah tadi kita buat lebuh raya, rupanya makin lama kita makin banyak. Itu menandakan kemajuan negara. Tapi dalam masa yang sama, tolonglah jaga keselamatan kita. Pandulah dengan cermat. Betul-betul bersiap sedia dalam keadaan fizikal yang baik. Dan saya doakan siapa saja yang balik kampung, pandu cermat, selamat, dan kembalilah, khususnya orang Puchong ni, kembalilah dengan selamat supaya dapat kita berkhidmat dengan baik balik dan tanpa ada apa-apa halangan di masa yang akan datang. Jadi selamat Hari Raya, dan saya doakan selamat balik kampung dan selamat balik ke Puchong dan negeri Selangor kita ini.